Okey, assalamualaikum guys. Selamat petang. Okey. Di sini kita akan meracik, bukan meracik saya akan memberikan tips bagaimana merebus atau masak daging supaya lunak. Jadi barang-barang dia, bahan-bahan dia sangat simple saja. Pertama kita sediakan daging. Ini dah basuh dah ya. Ini dah basuh dah cuci dah. Okey. Dah basuh. Lepas tu kita guna periuk ni. Okey, periuk ni. Api dah nyala dah ni. Api dah nyala. Okey. Kita masukkan daging tu. Okey, kita masukkan daging tu. Kita masukkan. Lepas tu tengok bahan dia. Kita selalu guna inilah. Apa dia? Sup uncang lah nama dia. Sup uncang. Untuk 2 kilo daging kita gunakan 2 sup uncang. Okey. Lepas tu kita rebus. Kita masukkan, tutup. Masukkan, okey. Lepas tu ada bahan dia, bahan tambahan dia ni kita gunakan serai. Serai lah, serai. Serai. Kita potong dulu serai dia. Serai. Okey. So ni dah kita ketuk kan? Dah kita ketuk. Lepas tu kita masukkan. Kita masukkan. Lepas tu ada halia. Halia kita guna halia lah. Kita rebus sekali dengan daging. Okey. Okey. Halia ni dah basuh dah. Dah basuh, halia ni dah basuh. Dah ready basuh dah. Okey. Kita masukkan. Okey. Lepas tu kita ni ada lengkuas. Ni lengkuas. Ni lengkuas. Okey. Ini lengkuas. Kita ketuk juga macam tadi, macam halia tu punya. Kita ketuk. Okey, kita ketuk. Kita masukkan. Ya, sekali. Itu dia cara dia. Lepas tu sekali lagi ada satu lagi, iaitu kita selalu guna ni lah. Guna bawang Holland sikit, bawang Holland. Biar dia wangi sikit. Bawang Holland. Itu kita masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, right. Jadi tips dia kita ada cara, kawan-kawan tadi dah tengok kan. Kita dah tengok tadi kan apa dia bahan dia, ada lengkuas, ada serai, ada halia juga, ada seuncang. Seuncang ni kat kedai-kedai mana-mana pun boleh dapat ni, kat kedai runcit pun banyak ni. Seuncang ni dalam 2 kilo